Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-ayah. Maksudnya, dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Apakah itu fidyah? Fidyah ialah denda kerana meninggalkan puasa wajib atas sebab-sebab tertentu ataupun sengaja melewatkan qada puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Siapa yang wajib membayar fidyah? 5 golongan yang wajib membayar fidyah. Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa kerana sakit kronik yang tidak ada harapan sembuh atau terlalu tua. Yang kedua, wanita hamil yang meninggalkan puasa kerana bimbang akan keselamatan bayi yang dikandungnya. Yang ketiga, ibu yang menyusukan anak yang meninggalkan puasa kerana bimbang akan memudaratkan bayi yang disusuinya. Yang keempat, orang yang meninggal dunia jika ada puasa yang ditinggalkan, maka warisnya wajib membayar fidyah mengikut bilangan hari yang ditinggalkan sebelum pembahagian harta pusaka. Yang kelima, orang yang lambat qada puasanya hingga melangkau bulan Ramadan yang berikutnya. Bagaimana cara membayar fidyah? Bayaran fidyah secara atas talian boleh dibuat melalui portal My atau di kaunter Majlis Agama Islam Negeri Kedah atau di pejabat agama daerah. Ayo, tunaikan segera kewajipan anda. Fidyah terlaksana, ibadah sempurna. Ila liqa, ma'as salamah.